The creative act is still a human act. Dan ini satu perkara yang bagi saya penting, bukan hanya untuk masa depan industri kreatif khusus dalam bidang muzik. Masa yang sama, kalau kita lihat dalam bidang perfilman, kecerdasan buatan digunakan untuk, contoh, to produce mood board. Jadi dia tidak boleh mengganti pembikin filem, tapi dia boleh membantu dalam proses. Mungkin bagi industri muzik, lebih banyak perbincangan perlu diadakan dengan MACP, dengan pelbagai RPM, BPM, supaya kita boleh tentukan batas-batas yang boleh diterima oleh para pengkarya, penulis lirik dan semua yang terlibat dalam industri muzik, supaya ia tidak mengancam masa depan pekerjaan mereka. Saya percaya AI tidak akan menggantikan artis, tapi yang akan menggantikan artis adalah artis yang pandai menggunakan AI.